Assalamualaikum sahabat. Antara tempat menarik yang mana nak mari makan western, char kway teow, lepas tu dia ada oyster ni dia, chicken chop dia. Antara tempat menarik bagi saya di Pasir Peken. Sebelum naik jambatan, boleh tengok jambatan. Nama kedai dia nasi air cili giling yang mana si awak rasa nak pakai char kway teow western, bagi saya terbaik dia ada char kway teow kambing muda, lepas tu dia punya chicken chop dia memang hak ni hak besar, dia panggil chicken chop jaya ni, memang besar. Lepas tu western dia ada kambing dengan oyster dia. Okey, tempat dia okey, parking semua memang comel. Parking dia, tempat dia luas, kawasan dia. Boleh tengok. Lepas tu tempat dia dua tingkat. Kalau nak main ramai tak ada masalah. Servis okey, bagi saya servis okey. Harga pun berpatutkan. Okey, beres. Okey, saya buat saya makan ni nasi air panggil dia. Dia siap sup. Lepas tu dia hot special dia cili giling dia. Tu nama kedai dia nasi air cili giling. Dia punya signature di sini nasi air dia. Dia nasi dia dia rasa macam nasi komuk gitu. Macam ada repuk-repuk gitu. Dengan sup dia masuklah dengan air dia panas-panas. Yang mana peminat chicken chop ni, saya awak kena try. Sebab apa saya kena try? Sebab air dia memang besar. Sebab dia tulis pun chicken chop giant. Air dia memang besar dia. So dia pula saya try okey lah. Memang sedap, memang boleh makan. Belum mari dengan panas-panas kan. Ada suah. Suah habis. Okey jawab. Di kedai ni juga dia ada itik salah. Yang mana peminat itik yang salah, saya awak boleh mari sini. Boleh try itik salah dia. Dah. Dia nasi air itik salah. Okey, macam biasa, yang mana nak mari nanti saya share lokasi dekat reaction. Okey, yang mana boleh like dulu, boleh share dulu. Okey, beres. Assalamualaikum.